Kita nak pilih pilot lah. Pilot, kita akan pilih yang paling tak boleh fly. Saksikan bengkel kita buat RC jet pada SAS Putrajaya. Jom kita tengok berjaya tak mereka terbangkan jet dengan selamat. Share video ni dekat cikgu-cikgu korang supaya sekolah boleh buat local order dengan saya. Ada 40 murid. Setiap satu pasukan ada 13 orang macam tu. Dan diorang kena buat satu model. Ni design apa ni? JDT ke? Color macam JDT ni design apa? Selangor FC ke? Macam rahsia punya color Kalau kosong pun tak apa. Fokus atas dulu. Kita dah bagi sejam 30 minit untuk buat design saja sebelum kita sambungkan body-body. Ini kita buat trainer mode. Saya akan kawal ni, student akan kawal ni. Kalau diorang nak terbabas, saya akan take over. Kita nak pilih pilot lah. Pilot, kita akan pilih yang paling tak boleh fly. Yang paling tak pandai fly, kita akan besok ada fly. So yang ni ada sikit lah adjustment. Tak ada, besok kita akan bagi merasalah ada 5 orang ke. Masa panjang kan, bolehlah semua orang. Yang ni phase yang pertama kita pakai chase view. Kita nak cari pilot yang boleh control smooth stick tu. Inilah pentingnya ada simulator. Korang boleh belajar dekat sini dulu. Tarik elevator. Jom kita tengok tim pertama terbangkan model yang diorang buat. Aduh, crash pula. Tak apa, ini pertama kali nasib baik jet tu tak teruk. Yang ni dia motor mount. Cuba buka balik ni. Buka balik. Kita tengok tim yang kedua fly. Untuk pastikan jet yang mereka buat ni selamat, kita terbang dengan trainer mode. Saya yang akan terbangkan. Bila keadaan jet tu dah stable, saya akan beri murid pula fly. Jadi transition tu senang dan selamat. Boleh tengok jet ni memang power. Dia dilengkapi dengan EAC 40M dan motor saiz 2212 dan 2450 kV menggunakan propeller 6x4. Landing lah, awak dah boleh fly tu. Kena training lagi lah. Hari ni kesemua jet berjaya diterbangkan. Kelas ni satu hari je tau. Pagi kita bina, petang tu kita dah fly. Share video ni dekat cikgu-cikgu korang. Kita boleh buat local order. Bermaksud lagi senang untuk sekolah beli jet ni daripada saya. Dah bosan belajar teori? Apa kata kita belajar secara praktikal?